mubtada' subjek, khabar predikat. Biasanya kita akan letak mubtada' dulu baru khabar. Contohnya kita kata arifun talibun. Arif ialah seorang pelajar. Maka arif subjek, maka arif adalah mubtada', pelajar adalah predikat. Cerita kepada arif, maka pelajar adalah khabar. Biasanya kita akan letak mubtada' di depan, kemudian baru khabar. Tapi adakah wujud khabar dahulu baru mubtada'? Wujud. Okey, ini berlaku dalam silibus SPM KBD. Okey, LAM KBD. Alright. So, secara basicnya yang kita kena faham first adalah asalnya basicnya ialah mubtada' dulu baru khabar. Tapi kita akan nampak dalam soalan dia kata keluarkan khabar. And then dia pun bagi ayat. Dia kata, saya guna contoh yang lagi mudah. Indi kitabun. Saya ada satu buku. Fi hadhil jumlah. Dalam ayat ni, apa khabar dia? Khabar dia adalah kitabun. Sebab apa? Sebab dia kemudian? Bukan. Kitabun di sini bukan dia punya khabar. Okey. Indi ni adalah kalimah inda plus ana. Indi adalah inda plus ana. Inda adalah zaraf. Jadi indi. Okey. So inda adalah zaraf, ya itu adalah ya mutakallim. Yakni ya bermaksud ana, saya. Okey, merupakan dhamir muttasil, dhamir yang bersambung dengan isim. Inda adalah zaraf, zaraf adalah isim. Okey. Maka indi aku ada, maksud dia. Indi aku ada kitabun. Satu buku. Okey. Mana khabar dia? Kita mungkin akan kata khabar dia adalah kitab. Sebab dia adalah kalimah kedua. Tapi kalau kita perhatikan elok, okey, ni tips untuk pelajar SPM LAM KBD. Bila ayat tu dia dimulakan dengan zaraf ataupun huruf jar, maka ketahuilah dia bukan mubtada'. Dia bukan mubtada'. Sebab mubtada' dia tidak dibina daripada zaraf ataupun huruf jar. Masalan, kalau kita kata fiddari rajulun, dalam rumah itu ada seorang lelaki. Fi adalah harful jar, maka ketahuilah maka fi itu bukan mubtada'. Khalas. Okey. Tips mudah dia ialah kalau depan dia adalah harful jar ataupun depan zaraf, maka ketahuilah itu adalah khabar. Okey, itu tips mudah lah. Okey, macam tu. Mana dia punya mubtada'? Kalau kita kata indi kitab, maka kitab itu adalah dia punya mubtada'. Kalau kita kata fiddari rajulun, maka rajulun itu ialah dia punya mubtada'. Okey, macam tu. Di sini berlakulah, okey, mubtada' dikemudiankan. Kita sebut dahulu, kita sebut khabar dahulu. Okey, fiddari rajulun. Indi kitabun. Okey. So, secara umumnya asal bagi jumlah ismiyah adalah mubtada' dulu baru khabar. Tapi bila kita belajar dalam silibus SPM LAM KBD dalam syarah Ibn Aqil, rupanya ada, okey, khabar dulu baru mubtada'. Okey, di mana antaranya ialah bila kita jumpa ayat itu dimulai dengan huruf jar ataupun zaraf, maka ketahuilah dua ini adalah khabar. Okey, khabar apa? Khabar syibuh jumlah. Okey, khabar syibuh jumlah. Okey, agak tinggi. Tapi sesuai lah untuk, saya rasa pelajar LAM dah lama menunggu konten LAM kan. So this is your content. Okay. So kalau nak belajar bahasa Arab, boleh PM Team Nahwu Method. Kami sediakan kelas untuk pelajar Form 1 hingga Form 5. Okay, silibus KSSM dan juga KBD. Assalamualaikum.